Kalau rakyat buat kesalahan, rakyat kritik pemimpin, kritik menteri, kritik mufti-mufti ke apa semua kan. Polis cepat saja ambil tindakan. Sekejap datang dekat depan rumah dah buat serbuan. Tapi apabila hari ini rakyat bergabung untuk menyelamatkan negara, sebanyak 139 laporan polis telah dibuat, polis tak ambil apa-apa tindakan. Disebabkan orang atasan nak jual negara ini. Korang dengarkanlah video ini. Pin drop silence from the police. Apa sebab kita berada di sini? Rakyat Malaysia dah buat laporan setakat 2 Disember 2025, 139 laporan polis telah dibuat. Antaranya adalah oleh Tun Dr. Mahathir di Putrajaya pada 2 Disember 2025. Selepas itu, parti-parti politik lain juga telah buat laporan polis. Kenapa kita berada di Bukit Aman? Setakat pada 2 Disember tersebut, 139 laporan polis, satu kertas siasatan pun tak buka. Pemakluman yang kita perolehi adalah tiada kertas siasatan yang dibuka setakat pada 2 Disember 2025. Selepas 2 Disember 2025, kita dapati ada lagi pihak-pihak yang telah buat laporan polis di Pulau Pinang, di Alor Setar, di Melaka, di Johor. Malah ada juga laporan yang telah buat di Sabah dan juga di Sarawak. Kepada Ketua Polis Negara, kita dimaklumkan bahawa Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman telah menyatakan kepada Pejabat Tun Dr. Mahathir akan panggil Tun Dr. Mahathir untuk dirakam percakapan sebagai pengadu. Dalam masuk 8 hari, sehingga sekarang kita belum dengar apa-apa langsung. Kalau seorang saja buat report, tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah, kita boleh terima. Tapi ini laporan-laporan meliputi segenap lapisan masyarakat seluruh negara. Soalan pertama, IGP sendiri dah baca belum laporan polis? Soalan kedua, Datuk Seri Inspektor Jeneral dan pegawai-pegawai PDRM berpangkat tinggi dah baca belum perjanjian Anwar Trump 2025? Soalan ketiga, kepada Datuk Seri Inspektor Jeneral dan pegawai-pegawai tertinggi PDRM, baca ke tidak, tahu ke tidak mengenai memorandum antara Malaysia dan Amerika pada 30 Oktober 2025 berkait dengan isu ketenteraan ini? Soalan terakhir adalah arahan tetap Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Standing Order. Apa yang dia cerita pasal laporan polis, berapa lama perlu siasat, perlu dipanggil rakaman percakapan, prosesnya, etika prosedurnya bagaimana? Kita tak tahu tentang prosedur yang diamalkan sekarang oleh pihak PDRM. With the greatest respect to the Inspector General of Police. Kenapa kita risau? Kita risau sebab isu yang mana laporan polis ini dibuat adalah terkait dengan keselamatan negara, adalah terkait dengan kedaulatan negara, adalah terkait dengan kemerdekaan negara. Kalau isu sebegini pun tidak disiasat atau dimaklumkan status siasatan, bagaimana dengan kes-kes lain? Kerisauan kita yang kedua adalah terkait dengan ada kes-kes yang kalau melibatkan kritikan terhadap kerajaan, isu terhadap mana-mana pemimpin dalam kerajaan, tak sempatlah laporan polis tu 24 jam dah ditangkap, dah nak direman. Padahal ini rakyat Malaysia ke depan nak selamatkan negara. Pin drop silence from the police. Lagi sekali saya ulang, there is simply pin drop silence from the Inspector General of Police as well as the police force in relation to hundreds of reports lodged across the nation in relation to this agreement. There is a lot of unhappiness, unease, a lot of worry amongst Malaysians on the agreement signed between Malaysia and America on the 26th of October 2025 in relation to the so-called reciprocal trade agreement or reciprocal tariff agreement, and also further on the 30th of October 2025 the agreement between the Defense Ministry of Malaysia and the Secretary of War of America.
Sehingga hari ini, kita pun tidak ada kepastian sama ada Majlis Raja-Raja mahupun Raja-Raja Melayu, mahupun Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dimaklumkan ataupun tidak. Okey, korang dah dengar kan? Sekarang ni aku bukan mewakili walaun ke walanun. Sekarang ni aku mewakili orang Melayu, tanah air kita dan juga agama kita. Itu saja. Jadi, apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah dan sambil-sambil itu korang bersilaturahim dengan aku. Korang tekan tombol tambah di sebelah kanan korang ini dan korang aktifkanlah kelima-lima butang yang ada ni. InsyaAllah semoga kita semua dapat manfaat dan kita dapat menjadi orang Islam yang benar di sisi Allah. InsyaAllah apa yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.